Main JDM, takkan nak kena ada leaking. Jumpa kita lagi geng. Nampak ni, body Lancer. Nampak special kan? So kereta ni memang special sikit lah. Sebab tu owner hantar kat kita, dia nak restore. So owner ni, dia datang, dia tukar dia punya adjustable dengan kita. Dia ambil model HNW S6. Maknanya boleh servis dan ada soft height 32 step. Lepas tu, dia nak settlekan bushing bawah dia. Dia punya lower arm, dia punya trailing arm, dia punya arm kecil yang pecah tu, semua dia tukar. So bahagian enjin pula, dekat dia punya gearbox tu, dia ada leaking dengan dia punya oil sump dah ada leaking. Ini pun kita dah settle bagi dia. Kita buka, kita resealant. Kereta lama, buat apa tukar baru? Boleh repair, boleh jaga, boleh restore balik. So macam owner ni, dia dah restore cat, dia nak jalankan balik kereta ni, dia buat balik enjin apa semua, dia mantapkan bahagian suspension. Korang yang mana-mana yang ada kereta yang nak restore bahagian enjin, leaking, bushing, tak payah tukar baru. Korang boleh restore barang-barang tu ataupun boleh tukar barang-barang tu, korang hantar je dekat kita orang. Kalau nak restore, cari mana? Car Rise Subang HQ.